tengok grup ke? Asal kau tengok ni. What? Asal tu FYP kita lagi 3 hari. 3 hari lagi deadline. Aku kenal joki FYP helper yang boleh buat dalam masa 30 minit bro. 30 minit? Ini biar betul. Siapa je yang boleh buat 30 minit? Siapa yang boleh buat FYP dalam masa 30 minit? Assalamualaikum. Apa password dia? Password dia? Ya. Aoi Senshi. Wah. Engkau nak apa datang sini? Aoi Senshi sang dewa joki, tolong. Tolonglah aku nak tolong kau. Tolong, aku merayu sangat-sangat Aoi Senshi, tolong. Ya. Aku dah tahu dah tujuan kau datang ke sini sebab 1000 atau beribu student datang ke aku dengan satu dia. Semua minta tolong aku dengan satu benda dia. Sebenarnya Tuan Aoi Senshi, tujuan saya datang ke sini adalah disebabkan saya dan tim saya ada FYP untuk disiapkan dalam masa 3 hari lagi. Akan tetapi kami belum memulakannya lagi. Jadi kami request untuk Tuan menyiapkan FYP kami. Boleh ke Tuan? Boleh. Oh, itu tak ada hal Tuan. Duit bukan masalah Tuan Aoi Senshi. Disebabkan itu, saya bawa siap-siap persediaan untuk Tuan Aoi Senshi. Agak sungguh. Sini aku tengok. Jadi macam mana Tuan? Cukup ke nilainya? Kita lebih cukup tapi okey. Aku akan dah bagi kau bonus. Uish. Next. Saya Waalaikumsalam. Saya. Projek lagi sir. Okey, baik. Selepas saya dah menilai awak punya projek ni, saya dah buat pemakahan untuk projek awak. Dan dia sangat berpuas hati. Dan markah untuk projek awak adalah tahniah kepada kumpulan awak telah mendapat tempat pertama dalam final projek tahun ini. Tahniah. Dan kerana kamu semua dapat projek terbaik, kamu layak mendapat hadiah daripada pihak kami. Baik, daripada Wisda. Korang tak layak menang FYP ni. Aku ada bukti korang 3 buat apa. Apa bukti yang kau ada? Ha? Dalam telefon ku ada bukti yang salah seorang daripada grup korang jumpa dengan Aoi Senshi. Saya, Inspektor Syamsil, hari ini telah berjaya menangkap 4 orang suspek yang terlibat dalam rasuah atas bantuan saksi ini. Tapi ada seorang saya yang membuatkan saya rasa curiga lah. Jadi saya mengintai dekat tingkap bilik tu. Bila saya mengintai, saya mendapati dia orang mencuba untuk melakukan rasuah. Dan di manakah kes ini berlaku? Kes ni berlaku di pusat FIP negara.
berita terhangat hari ini, beberapa pelajar Unicorn MIT telah ditangkap kerana terlibat dalam kes rasuah. Kejadian ini menunjukkan pelajar-pelajar ini tidak mempunyai integriti kerana bersikap tidak jujur dan menipu. Inspektor Syamsi telah berjaya mengenal pasti pelajar-pelajar yang terlibat dalam menyerahkan rasuah untuk memenangi pertandingan tersebut. Kejadian ini menekankan bahawa pentingnya kejujuran dan juga integriti dalam pendidikan atau dalam mana-mana sektor. Jadi marilah kita sama-sama tidak pada rasuah.